Wow, lain macam. Mike atau Majlis Agama Islam Negeri Kelantan ni faham atau tak faham maksud liberal? Saya mohon wakil dari pihak Mike tolong jelaskan maksud pendidikan liberal tu lagu mana. Adakah Mike menggunakan kemuliaan Aidilfitri untuk berpolitik? Sampai masuk kutubah Hari Raya Aidilfitri, isu pendidikan liberal ni dengar macam pelik lah kan. Ada yang kata pendidikan liberal ni jadi ancaman. Tapi sebenarnya kerajaan KPM lah ni terus usahakan pendidikan Islam yang lebih mantap. Apa Mike tak tahu ke benda ni semua? Cengkaman liberal ni celah mana ni? Tolonglah jelaskan. Mike sini saya nak tunjuk apa yang kerajaan dan KPM buat lah ni. Yang pertama, sejak tahun 2000, KPM perkenal penghayatan hadis 40 Imam Nawawi untuk seluruh pelajar dan guru di sekolah, IPGM dan kolej. Yang kedua, program tahfiz model ulul albab dan daurah hadis 40 Imam Nawawi bukan sekadar akademik, tapi untuk hasilkan generasi berilmu dan berakhlak mulia. Yang ketiga, sains, teknologi dan matematik di sekolah agama. Yang ni memang menarik. KPM juga perkasa pendidikan STEM ni di Sekolah Menengah Kebangsaan Arab dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Barulah ada generasi berilmu agama, pandai sains, teknologi dan matematik. Kesimpulan dia, apa yang saya nampak, KPM ni seimbang dalam pendidikan agama dan akademik. Pendidikan Islam terus maju, tak terjejas dengan pendidikan liberal.